ni kita akan belajar matematik tahun 1, operasi tambah mengumpul semula. Jadi buku teks yang saya gunakan, bukan buku teks, ini buku aktiviti matematik tahun 1, jilid 1, muka surat 85. Jadi soalan-soalan yang ada dalam buku aktiviti muka surat 85 ni kesemuanya melibatkan tambah mengumpul semula. Dalam buku aktiviti ni digunakan blok DINS untuk bantu murid buat operasi tambah. Konsep dia sama saja dengan seperti apps yang saya gunakan ni. Cuma apps ini menggunakan 10 frame. Okey. Jadi jom kita tengok contoh soalan yang pertama, iaitu 15 tambah dengan 25. Jadi kalau boleh, bila kita ajar anak-anak murid, kita ajar anak-anak kita, jangan sekadar hafal step tapi tanpa faham apa-apa. Alright, so soalan yang pertama kita akan selesaikan dahulu di rumah sah. 5 tambah 5. Anda boleh rujuk dekat gambar rajah ni lah, 5 tambah 5, di mana bila saya kira jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, saya akan dapat jawapan 10 di rumah sah. Jadi awak boleh tengok dekat bahagian animasi ni, kita kumpulkan semula 5 dengan 5, kita gabung ataupun kita tambah, kita akan dapat 10. Jadi 10 ni dia tak boleh duduk di rumah sah, kena pindahkan ke rumah puluh. Sebab itu bila anak-anak jawab soalan 5 tambah 5 sama dengan 10, 1 tu kita tulis dekat rumah puluh. Okey, sebab kita kena pindahkan 10 di rumah sah ke rumah puluh. Jadi lepas anda dah pindahkan, okey, cuba perhatikan dekat sini ada 10 dan juga 10. Okey. Alright, so next, selesai tambah di rumah sah, kemudian kita akan tambah di rumah puluh. Jadi 1 tambah 1 tambah 2. Anda boleh gunakan gambar raja di sebelah untuk bantu kira. 10, 20, 30, 40. Jadi jawapan di rumah puluh 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 40. Okey. So senang saja bila anda faham konsep tambah, tak kisahlah nombor tu ratus ke ribu, anda boleh buat jika anda faham konsep ini. Baiklah, soalan yang seterusnya 13 tambah dengan 39. Soalan ni pun soalan tambah mengumpul semula. Mengumpul semula ni maksud dia di rumah sah ni jawapannya lebih daripada 10. Alright, so kita selesaikan dahulu di rumah sah. 3 tambah 9. Anda boleh gunakan gambar rajah ni untuk kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, kita tulis dulu 12. Kemudian kalau anda tengok animasi ni, dia dah bagi hint dah. Okay, 12, 1 kena pindah ke rumah puluh. Alright, so kita akan type 1 dekat sini lah, bermaksud kita dah pindahkan 10. Okay, so seterusnya kita kiralah rumah puluh ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan dia 52. Jadi kalau awak guna apps ni, kita boleh demo balik animasi. Maksudnya kita boleh repeat balik step ni untuk kita faham. Okay? Untuk kita faham pengiraan untuk operasi tambah. So saya tekan demo animasi. Tengok. Diulang balik apa yang kita buat tadi, supaya kita dapat tengok secara serentak lah pengiraan dan juga gambar rajah. Barulah anak-anak faham konsep tambah tanpa hafal. Okey, soalan yang seterusnya, soalan C, 18 tambah dengan 37. Okey, kita selesaikan dahulu di rumah sah. 8 tambah 7, boleh gunakan gambar rajah untuk kira. Jawapan dia 15. Okey, lebih daripada 10, 1 ni kena pindah ke rumah puluh. Jadi saya type 1 pindah ke rumah puluh. Kemudian selesai rumah sah, kita kiralah rumah puluh. 10 tambah 10 tambah 30. Dekat sini 10, 20, 30, 40, 50. Jadi jawapan akhir 55. Alright, seterusnya soalan D. Senang sangat. Kalau dah faham konsep ni memang sangat-sangat senang. 34 tambah dengan 28. Okey, kita tambahkan dulu di rumah sah. 4 tambah 8, jadi boleh pindahkan. Okey, kita akan dapat jawapan 12.
Right, nampak tak? Dah dia bagi clue dekat sini. Lebih daripada 10 atau sama dengan 10, satu ni kena pindah ke rumah 10. Okay, jadi kita pindah ke rumah 10. Kita tambah di rumah 10. 10 tambah 30 tambah 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, jawapan dekat 10, 6. Jawapan akhir 62. Alright, so soalan yang seterusnya 26 tambah dengan 19. Okay, kita selesaikan dahulu di rumah Sa. 6 tambah 9 sama dengan 15. Okay, lebih ataupun sama dengan 10. 10 pindah ke rumah 10. Alright, tengok sini. Daripada sini kita pindahkan ke rumah 10. Jadi rumah 10 ada 10, ada 20, ada 10. Jadi awak tambah di rumah 10. 10, 20, 30, 40. Jawapan dia 45. Alright, so kita berada di soalan yang terakhir, iaitu soalan 47 tambah 34. So sangat senang, sangat mudah, membantu anak-anak murid, anak-anak anda faham konsep matematik, konsep operasi tambah mengumpul semula tanpa menghafal step. Okey, soalan terakhir. Tambah dulu di rumah Sa. 7 tambah 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Type 11. Akan bagiin lah. Okay, kena pindah 10. Alright, so kita pindahkan 10. Barulah kita teruskan penambahan di rumah 10. So 10 tambah 40 tambah 30. Boleh kira dekat rumah 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Di jawapan akhir 81. Okey, so saya harap penerangan yang saya kongsikan dalam video ini dapat bantu faham konsep tambah mengumpul semula. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Assalamualaikum. Bye bye.